Oh, dia dah telan. Tumis. Allah. Dia tak boleh guna ni yang itu isi borang. Tak boleh aja tu. Boleh tu belah-belah Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kembali bersama dengan Tari Zoom Channels. Baiklah, sebelum kita mulakan vlog kita ni, di bulan puasa yang mulia ni, Tari minta semua follow bersama Tari. Kita selawat dulu, okey? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, seterusnya Kak Tari nak bawa koma semua. Kali ni kita terjah di satu lokasi di mana kita terima panggilan. Ada pemanggil memaklumkan terdapat seekor ular yang besar kan, baru lepas makan tengah kenyang. Jadi dia takut ambil tu dia, itu bastor tu. Inilah koja dia, menyakat, melawak, itu koja dia, pedulikan. Okey, jadi kita sambung balik. Kita akan bawa koma ni ke satu lokasi di mana ular ini udah tidur, udah terbaring. Jadi kita saksikan bisa dia ke tak bisa. Okey, walah. Mantap. Aduh, jam. Kejut aku. Rolling. Ikut. Chinese New Year. Keadaan lengang. Keadaan agak tak sibuk sebab pakar-pakar tengah-tengah bercuti raya Cina. Ni. Mana? Oh, dah kat kereta dah. Kita dah sampai kat lokasi. Dia orang kata ada ular kat sini. Besar. Ular sawa lah. Nanti basur, nanti kaki kau kena ngap. Tak ada kat mana? Tunjuk bang. Tunjuk. Kita nak cari tak boleh ni. Buat tunjuk sangat. Jangan takut lah. Tunjuk je lu. Mana pergi dah tadi? Oh, dah nampak dah? Nak tangkap dah. Nak tangkap lah. Lepas tu kenapa tak tangkap? Cukup lagi tangkap. Tak cukup tangkap. Cukup penakut. Kita masih nak tunjuk. Okay. Betul tu. Cara tu betul tu. Tak buat ni jangan buat. Ni ajak buat kita. Tak jadi. Dia buat kerja. Tadi ular kat ni. Kita balik. Bulan ni pun tak ramai. Tengok ni berapa orang? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar? Mana? Anaconda? Berian betul. Apa yang makan apa ayam? Anaconda basur. Ni memang abang seorang tak larat ni bang. Oh my dia dah telan. God. Bagi dia kencing dulu. Dia dah kencing lah. Sebab dia tengah makan tu, dia tak ada agresif tu. Dia dah kenyang. Hati-hati Bastur. 2 tahun pengalaman. Bastur, serai. Ingat serai Bastur? STB. Berjaya. Weh, tak boleh lah. Ada sangka abang bela bang. Tak ya. Ni abang duduk bela kebun tapi nak bagi makan tak larat tu bang.
Okey, Alhamdulillah Koma. Alhamdulillah selesai sudah kita punya operasi menangkap ular, ular sawa pada hari ini. Koma ni kira beruntung lah. Selaku followers, Tari bagi terus special khas rakaman video ular sawa ni, di mana bukannya mudah kalau kita nak tengok abang bomba ni beraksi tau. Jadi Koma ni kira beruntung sangat lah dapat tengok dan keadaan kita beraksi kan, kita pastikan keadaan selamat kan, keadaan sekeliling orang awam pun selamat. So baru kita boleh buat kerja tu berjaya. Jadi Koma, jangan lupa terus support Tari Zoom Channels. Jangan lupa subscribe and share, like dan juga komen. Tanda Koma support Tari. Walah.